Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Kerlin Walter Andrew Salvadore dari IPJ Kampus Temenggung Ibrahim, Johor Bahru. Pada hari ini saya akan membentangkan kit digital kejujuran, iaitu satu inovasi pembelajaran interaktif yang dibangunkan bagi membantu murid memahami dan menghayati nilai kejujuran. Selain itu, kit ini juga dilengkapi dengan set induksi, langkah pengajaran yang terdiri daripada langkah 1 hingga langkah ketiga dan penutup, sekaligus memudahkan guru melaksanakan keseluruhan PDP secara terancang serta meningkatkan penglibatan aktif murid melalui pengintegrasian kit digital kejujuran ini dalam PDP. Dengan ini, marilah kita bersama-sama meneroka kit digital kejujuran dalam melahirkan generasi yang berintegriti. Jom! Untuk memulakan penggunaan kit digital ini, guru perlu klik pada butang mula bagi mengakses paparan seterusnya. Pada bahagian set induksi, murid akan melihat beberapa situasi dan memberikan pendapat berdasarkan dialog yang dipaparkan. Aktiviti ini berfungsi sebagai sesi pemanasan minda untuk meneka nilai yang berkaitan tanpa guru mendedahkan jawapan terlebih dahulu. Boleh tekan anak panah kecil ini untuk ke dialog yang seterusnya. Dengan berbuat demikian, slide ini akan menjadi lebih interaktif. Seterusnya, aktiviti langkah 1. Di sini, guru boleh menerangkan konsep nilai kejujuran. Penerangan konsep merangkumi definisi, ciri-ciri diikuti dengan aktiviti lakonan pembacaan dialog yang membantu pemahaman konsep kejujuran murid. Justru, infografik kepentingan bersikap jujur dan contoh amalan kejujuran juga disediakan. Terdapat juga aktiviti uji minda ringkas yang memerlukan murid untuk memilih tindakan yang betul. Jika guru menekan di tindakan yang betul, maka timbullah animasi konfeti. Kalau salah, thumbs down. Masa juga diberikan supaya murid tidak mengambil masa yang lama untuk menjawab. Seterusnya, langkah 2 memerlukan murid untuk melakonkan aktiviti role play sambil mencadangkan cadangan penyelesaian bagi situasi konflik moral. Di sini, saya telah meminta murid untuk melakonkan dalam situasi perbicaraan mahkamah. Dalam konteks ini, mereka bukan sahaja mahir menyelesaikan masalah, malah tahu peranan sebagai hakim, peguam dan yang sebagainya. Di sini ada 3 situasi yang berlainan konteks. Jadi, guru boleh membahagikan atau murid sendiri yang boleh memilih situasi yang mereka nak. Klik pada info atas gambar tersebut untuk membaca situasi dengan lebih lanjut. Baca dan fahami situasi dengan arahan soalan, kemudian melakonkannya. Seterusnya, untuk langkah ketiga, permainan interaktif disediakan iaitu permainan teka silang kata yang memerlukan murid untuk mencari perkataan yang tersirat yang terdiri daripada ciri-ciri kejujuran untuk menguji tahap mengingat murid kata. Untuk penutup pula, animasi video lagu kejujuran disediakan sebagai hiburan dan refleksi. Murid diminta untuk memberi refleksi daripada nilai kejujuran di akhir PDP. Kit ini juga mempunyai info tambahan yang disertai dengan koleksi buku cerita untuk murid membaca dan menghayati konsep kejujuran. Guru atau murid hanya perlu menekan anak panah kecil di bahagian bawah ini untuk meneroka koleksi buku cerita. Kalau nak membaca, boleh tekan pada view flipping book ini. Justru video animasi cerita untuk murid menonton sebelum atau selepas PDP juga disediakan untuk mengukuhkan pemahaman murid berkaitan nilai kejujuran. Terdapat juga permainan interaktif yang telah disediakan yang mempunyai beberapa situasi yang berkait dengan nilai kejujuran. Guru perlu menyoal murid bahawa tindakan tersebut betul atau tidak. Selepas murid menjawab, contohnya, tindakan tersebut betul, maka guru pun akan menekan pada bahagian ini untuk menyimak jawapan murid. Kalau betul, reaksi yang gembira akan timbul. Kalau salah, sebaliknya. Bagi meningkatkan motivasi murid anda, sijil penyertaan juga disediakan bagi murid yang berjaya meneroka atau mengikuti aktiviti-aktiviti di dalam kit ini. Oleh itu, untuk mendapatkan sijil ini, murid atau guru hanya perlu copy dan paste pautan ini pada Google. Pautan ini akan mengakses anda ke Canva. Di sini anda boleh menaip nama anda ataupun nama murid anda dan membuat naik
kemudian mencetaknya. Dengan ini, berakhirlah penerokaan kit digital kejujuran. Semoga inovasi yang kecil ini mampu mencetuskan perubahan besar dalam membentuk generasi yang berintegriti. Sekian daripada saya, Caroline Walter. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.